Bukan hanya di pentas, akan sama-sama menyusup masuk dalam setiap bait-bait lirik yang akan dilontarkan oleh Jamal Abdillah. Saya cakap pun dah panjang lebar. Apapun, satu lagi yang paling penting, susunan muzik persembahan ini mendapat sentuhan semula penggubah yang tak asing lagi, iaitu bekas anggota kumpulan Flybeats, iaitu saudara Eddie Marzuki. Tepukan kepada Eddie Marzuki yang bertanggungjawab untuk menggubah semula rangkaian lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu klasik dari era 50-an hinggalah rangkaian lagu-lagu Jamal Abdillah sendiri. Apapun, saya kira yang datang ke sini bukan nak tengok saya bercakap, tetapi nak tengok apa Raja Pop Jamal Abdillah bercakap. Dengan segala hormatnya, saya menjemput Raja Pop Jamal Abdillah untuk memberikan kita sepatah 2, 3, 4 kepada kita. Silakan Abang. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sahabat saya, saudara Asri, rakan-rakan media cetak ataupun media elektronik, serta semua yang ada di sini. Terima kasih kerana kesedaran anda hadir dan tidak lupa saudara Mok, iaitu dari pihak Warner Music, serta kawan-kawan saya yang menyediakan makanan dan minuman, dan nampaknya beliau tak mahu namanya disebut. Jadi terima kasih sekali lagi saya ingin mengucapkan kepada pihak Istana Budaya terutamanya, kerana kesekian kalinya telah memberi saya peluang untuk terus berkarya dan mengadakan konsert di sini.
Dan di samping itu juga Istana Budaya adalah suatu tempat yang sungguh baik untuk saya menonjolkan bakat saya, kerana begitu yang seperti yang kita tahu, tempat ini terlalu orang kata tahap antarabangsa. Jadi saya sebenarnya telah pun delegate saya punya ucapan kepada Hayat tadi. Saya ni tahulah gagap, lepas tu tak pandai nak bercakap. Nanti sekejap lagi Hayat akan explain sikit. Namun begitu, walaupun di backdrop ni kita tak nampak putusan Malaysia sebagai kita akan menambahkan setiap konsep yang kita lakukan. Itu adalah yang pasti. Tetapi di sebalik itu, kelainan yang saya tunjukkan dalam konsep kali ini dari segi penataan cahayanya, yang pertama di Asia Tenggara, dan ini saya bawa untuk memeriahkan lagi keadaan. Di samping itu, saya telah berbincang dengan pengarah muzik Abang Edi untuk membuat 2 jam yang berlainan. Maksudnya jam pertama itu saya menonjolkan orkestra yang agak lain daripada jam yang kedua. Maksudnya 1 jam yang kedua. Jadi sebenarnya ini lagu-lagu yang terdapat dalam album ini, maksud saya dalam konsert ini, ialah lagu-lagu yang saya gemari. Saya tahu ini sesuatu yang saya gemari, peminat juga akan suka. Jadi seperti lagu-lagu zaman jazz 50-an dahulu. Tapi lagu-lagu yang ini yang saya pilih ini seperti lagu, saya tak perlu sebut siapa penyanyinya, tetapi lagu ini boleh bersaing sewaktu itu, di zaman itu. Jadi lagu-lagu ini sebenarnya jadi siulan saya sewaktu saya kecil. Jadi saya